memang cukup tekilan dan sangat marah sebagai rakyat Malaysia apabila tengok kenyataan yang dibuat oleh si Azizah. Ini bukan kali pertama dia memburukkan Malaysia. Resis? Label murahan weh. Aku tak benci tau Rohingya sebab mereka Muslim atau Bengali. Malaysia tak tanda tangan perjanjian pelarian dunia, tapi kenapa Malaysia yang sering dipersalahkan? Resis? Label murahan weh. Aku tak benci tau Rohingya sebab mereka Muslim atau Bengali. Aku benci sistem yang paksa rakyat Malaysia tanggung beban tanpa had sementara negara Islam macam Saudi, Qatar, UAE, Kuwait tak ambil langsung. Kalau aku resis, maka semua negara dekat dunia yang tak bagi citizenship secara percuma pun resis lah kan? Termasuk Malaysia yang tak bagi citizenship kepada jutaan pekerja Indonesia, Bangladesh, Nepal. Ini bukan soal kaum, ini soal negara. Kerajaan ada tanggungjawab utama kepada rakyat Malaysia yang bayar cukai, yang duduk hospital, yang beratur, yang susah cari kerja. So kalau kau suka guna kemanusiaan tu, pergilah buka rumah kau sendiri. Jangan suruh rakyat biasa untuk jadi ATM kemanusiaan sambil panggil orang resis. Prioritikan rakyat Malaysia sendiri, bukan resis. Itu logik asas. Malaysia tak tanda tangan perjanjian pelarian dunia, tapi kenapa Malaysia yang sering dipersalahkan? Isu ni sebenarnya lebih rumit daripada yang ramai sangka. Baru-baru ni, ucapan seorang aktivis Rohingya di Australia yang mengkritik keadaan pelarian Rohingya di Malaysia yang mencetus perdebatan hangat. Ramai rakyat Malaysia yang marah, bukan semata-mata kerana kritikan tu dibuat di pentas antarabangsa, tetapi kerana mereka merasakan Malaysia sudah banyak membantu komuniti Rohingya selama ni. Lebih menarik, Malaysia sebenarnya tidak pernah menandatangani Konvensyen Pelarian 1951 atau Protokol Pelarian 1967. Maksudnya Malaysia tidak mempunyai kewajipan undang-undang antarabangsa untuk menerima pelarian seperti sesetengah negara lain. Namun Malaysia tetap menjadi antara negara yang menerima kehadiran pelarian Rohingya sejak sekian lama. Dalam masa yang sama, terdapat juga persepsi negatif dalam kalangan masyarakat tempatan. Ini kerana beberapa kes jenayah pergaduhan, masalah sosial dan isu tuntutan tertentu yang melibatkan segelintir individu Rohingya pernah tular di media sosial dan mendapat liputan media. Akibatnya, ramai mula mengaitkan keseluruhan komuniti dengan tindakan segelintir pihak. Tetapi persoalannya, adakah adil untuk menilai keseluruhan komuniti berdasarkan perbuatan sebahagian kecil daripada mereka? Dan dalam masa yang sama, adakah wajar sebuah negara yang sudah memberikan perlindungan selama bertahun-tahun dikritik secara terbuka di pentas antarabangsa? Inilah sebabnya isu ini terus menjadi perdebatan. Satu pihak melihatnya sebagai isu kemanusiaan, satu pihak lagi melihatnya sebagai soal penghargaan dan rasa terima kasih kepada negara yang memberi perlindungan. Apa pendapat korang mengenai isu yang tak pernah ada kesudahan ni? You now have a voice that is heard internationally. You have the education, platform and influence to advocate for the future of the Rohingya community. Therefore, I hope you will use that influence to help find long-term solutions for your people, including securing safe resettlement, education and better opportunities in countries that are willing to receive them. Malaysia has provided temporary refugee to many Rohingya for many years. At the same time, Malaysia also has responsibilities towards its own citizens. A long-term solution to the Rohingya crisis requires the cooperation of the international community, refugee agencies and countries willing to offer resettlement opportunities. It should not be the responsibility of Malaysia alone. If you want the world to hear the suffering of the Rohingya people, the world should also hear that solving this crisis requires shared international responsibility. No single country can be expected to carry this burden alone. I hope your efforts will focus not only on highlighting the difficulties faced by the Rohingya, but also on building practical and lasting solutions that can provide safety, dignity, and a better future for your people. Fiji
who was displaced in Malaysia. When I was in Malaysia, accessing healthcare was incredibly challenging. Besides access to healthcare, it's the exorbitant. Memang cukup tekilan dan sangat marah sebagai rakyat Malaysia apabila tengok kenyataan yang dibuat oleh si Aziza. Ini bukan kali pertama dia memburukkan Malaysia, iaitu negara yang pernah menerima dia untuk duduk. Dia lari, dia pergi Sabah, dia duduk selama 8 tahun, duduk kat Malaysia. Dia Rohingya dekat Malaysia ni sangat susah untuk mendapat akses perubatan hospital. Kau tu banyak sangat bergelimpangan dekat hospital, masuk hospital, sikit-sikit beranak, lepas tu tak mampu bayar ni. Baca berita ni, sanggup kau buat kenyataan yang macam ni? Harap melepaskan anjing yang tersepit. Kerana kau ni telah menyebabkan rakyat Malaysia makin bertambah benci dan tak suka dengan kaum Rohingya. Ada rakyat Malaysia untuk stop funding menderma kepada UNICEF dan juga UNHCR. Tak perlu dah bazir duit korang untuk benda-benda macam ni. Just stop it. Rakyat Malaysia dah penat menjadi orang baik. Rakyat Malaysia dah penat kesian dekat orang lain. Malaysian, kita kesian dekat diri sendiri dulu, okey? Baru-baru ini viral pasal seorang aktivis Rohingya, Nur Azizah, yang menang anugerah antarabangsa Mary Claire di Australia. Dia dekat satu pentas yang besar ni, perhatian dunia tau. Dan korang rasa apa yang dia buat dekat atas pentas tu? Dia sebut Malaysia ni negara yang lindungi kaum dia selama berdekad, yang dianggap sebagai destinasi percutian, merupakan tempat rakyat dia menderita. Ramai rakyat Malaysia yang terasalah dengan statement ni. Dan jujur, mereka ada sebab. Hai semua, cikgu di sini. Okey, biar saya cover apa yang dia tak tekankan dekat atas pentas tu. Malaysia sebenarnya tak tanda tangan pun Konvensyen Pelarian 1951. Maknanya dari segi undang-undang antarabangsa, kita tak ada kewajipan langsung untuk terima pelarian Rohingya ni. Tapi kita tetap buka pintu bagi mereka duduk. Kita tampung lebih 200,000 orang Rohingya. Kita biar mereka tinggal, berniaga, dapat rawatan kesihatan walaupun pada kadar tertentu. Semua ni atas dasar kemanusiaan dan ukhuwah sesama Muslim, bukan sebab dipaksa. Nur Azizah sendiri mengikut laporan tinggal 8,5 tahun di Sabah, dilindungi oleh rakyat Malaysia sebelum berhijrah ke Australia. Sekarang inilah kritikan yang ada terhadap ucapan dia. Bila kau dapat pentas dunia sebesar tu, kau ada pilihan tau. Kau boleh gunakannya untuk kecam Myanmar, kerajaan tentera yang sebenarnya buat genosid pada kaum kau, yang bunuh, yang rampas kewarganegaraan kau. Kau boleh seru dunia untuk bantu bebaskan tanah air kau. Tapi sebaliknya, dia fokus utama yang tular adalah betapa tak selamatnya dirasa Malaysia ni. Negara yang sebenarnya bagi orang Rohingya ni perlindungan. Itu yang buat ramai rakyat terasa. Dengan perkataan yang mudah macam tu, dia ibarat kacang lupakan kulit. Dan saya nak jujur tentang satu perkara. Sebab itulah cara channel ini memang betul. Ada sekitar 2,000 kanak-kanak Rohingya dalam pusat tahanan immigration kita. Dan itu isu yang kita boleh dan patut perbaiki. Saya tak nafikan fakta itu. Tapi ada cara nak bangkitkan isu. Kau boleh je kritik sambil mengiktiraf pengorbanan tuan rumah. Kau boleh juga kata yang Malaysia dah banyak tolong dan inilah cara kita boleh buat lebih baik lagi. Itu kritikan yang membina. Tapi bila engkau, Azizah, berdiri di pentas antarabangsa, terima anugerah, siap pakai barang kemas yang mahal, lepas tu gambarkan negara yang lindungi kau sebagai tempat engkau tak boleh tidur lena ni tanpa mengiktiraf jasa mereka, itu bukan advokasi yang adil. Itu menyakitkan hati orang yang dah hulurkan tangan. Inilah yang saya nak korang faham. Mempertahankan maruah negara bukan bermakna kita menafikan ada ruang penambahbaikan. Kita boleh perbaiki nasib kanak-kanak yang dalam tahanan tu. Dan pada masa yang sama, kita berhak mengharapkan rasa terima kasih dan keseimbangan daripada mereka yang kita lindungi. Negara yang berbudi tak sepatutnya dimalukan di pentas dunia macam kita dekat Malaysia ni. Pesanan saya ringkas saja. Sesiapa pun yang diberi perlindungan oleh negara ini, kritik kita kalau kita silap, kita akan terima. Tapi jangan lupa, siapa yang buka pintu masa korang semua tak ada tempat nak berteduh. Budi tu sekurang-kurangnya layak diingati. Faham dulu, baru cerita. So you cakap dekat saya yang dia bukan sebut nama Malaysia saja, dia sebut nama negara-negara yang lain. Jangan salah faham. Let me tell you one thing. Pasal negara lain saya tak tahu. Tapi dia ada sebut Malaysia tak? Kalau dia sebut Malaysia, kami akan bersuara. Sebab dekat Malaysia, kami layan orang-orang kamu ni dengan baik, dengan betul, dengan baik.
Negara lain saya tak tahu. Tapi kalau you sebut Malaysia, kalau dia sebut Malaysia, saya akan bersuara. Bukan saya saja, satu Malaysia akan bersuara. Sebab kenapa? Sebab kita rakyat Malaysia. Jangan sebut nama kami di atas dia punya stage. Sebab dia pun daripada sini. Jangan. Negara lain ni nak cakap, you cakap pasal negara lain. That nothing to do with me, none of my business. But don't say Malaysia. Itu tempat yang kamu diberi makan dan diberi pelajaran dan baru dihantar di sana. Malaysia no. Sini, kalau you nak sebut pasal sini, you datang sini. You come here and you follow me. I'll take you around and I show you what is the problem that we are facing. Maybe, like I said, you and me can work together. Other than that, if you go there already, you just keep quiet and you go there. No Malaysia. Shh.